Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nohana Batrisha melaporkan daripada TV PSS. Pada hari ini, bertarikh 19 Mei 2026, berlangsungnya sambutan Hari Guru pada tahun 2026 yang bertemakan Twins and Triplets. Mari kita saksikan. Okey cikgu, apa perasaan cikgu hari ini? Cikgu merasa amat gembira kerana sambutan Hari Guru disambut dengan meriah dan menarik dan berbagai permainan dan hadiah. Itu saja. Lepas tu, apa pesanan cikgu dekat murid-murid cikgu? Pesanan cikgu ialah belajar bersungguh-sungguh, murah hati guru, berdisiplin. Semoga berjaya di dunia dan di akhirat, cemerlang sehingga dapat masuk ke universiti. Terima kasih cikgu. Okay, I'm here with teacher Yap. So I want to ask her two questions. What did you feel today? I felt very proud for my teachers in this school, and also the students they are very like joyful and also celebrated together with teachers. So I feel happy. So what's your advice to your students? I think teachers are they are all role models to all our students. So be inspired and also aspired, okay, to be as great as our teachers in this school. Thank you teacher. Kali ini saya jumpa dengan Cikgu Azura. Cikgu, apa perasaan cikgu pada hari ini? Perasaan saya gembira tapi sangat penat sikit lah. Murid saya petang, saya rasa murid saya petang perlu lebih berakhlak lah. Mesti mempunyai adab. Apabila seorang guru bercakap di atas pentas, mereka perlu beradab, kena jaga tingkah laku, kena peka apa yang cikgu maklumkan, apa yang cikgu bagi tahu di atas pentas. Okey, saya doakanlah semoga murid saya petang berjaya dunia akhirat, menjadi pelajar yang cemerlang, mempunyai sasiah yang terpuji. Itu saja. Okay, terima kasih cikgu. Kali ini saya dengan Cikgu Amal pula. Cikgu, apa perasaan cikgu pada hari ini? Okay, perasaan cikgu sangat gembira sebab Hari Guru yang disambut di semester ni sangat meriah dan murid-murid pun gembiralah cikgu nampak pada hari ini. Okay, itu je. Lagi satu, apa pesanan cikgu dekat murid-murid cikgu? Jadilah murid yang berdisiplin, berakhlak mulia dan sentiasa menghormati guru supaya membanggakan ibu bapa serta menghormati guru-guru. Seorang murid yang berakhlak mulia dan membanggakan ibu bapa serta sekolah semesta. Terima kasih. Bersama saya Nur Ajana Sufi, saya akan interview beberapa pelajar pada hari ini. Apa perasaan awak pada Hari Guru pada tahun ini? Saya rasa bersyukur kerana dapat jumpa cikgu-cikgu kesayangan saya dan bagi hadiah pada mereka. Soalan kedua, apa cikgu favourite awak? Cikgu favourite saya Cikgu Mazina. Okey, soalan ketiga yang akhir sekali. Apa pesanan awak kepada cikgu-cikgu? Saya harap cikgu-cikgu dapat jaga kesihatan diri dan gembira selalu. Baik, terima kasih. Interview pelajar kedua kita. Apa perasaan awak pada Hari Guru tahun ini? Saya rasa gembira dan memberi hadiah kepada cikgu. Okey, bagus. Untuk soalan kedua kita, apa cikgu favourite anda? Cikgu Liana. Ya, okey. Akhir sekali, apa pesanan awak kepada cikgu-cikgu? Menjaga kesihatan, sentiasa gembira dan masuk syurga. Okey. Favourite anda? Saya tak ada cikgu favourite sebab saya suka je semua cikgu. Cikgu favourite saya ialah Cikgu Siti Zunaini. Cikgu favourite saya Cikgu Praktikal iaitu Teacher Aileen. Apa pesanan awak kepada guru-guru? Pesanan saya harap guru-guru ni yang tengok ni baik-baik, sihat-sihat. Tidak membagi banyak homework. Jangan marah sebab tak buat homework. Bagilah peringatan dulu sebab saya takut. And lagi satu, cikgu jaga kesihatan. Jangan lupa hidup sihat. Okey. Sekian dari kami. Saya Nohana Batrisha Dan Nur Ajana Sufi melaporkan pada hari ini. Di atas dahan adanya burung merbah, mencari makan di celah batu.
Guru berkorban tiada berubah. Jasa baikmu dikenang selalu. Guru Bintara, Nadi Negara, selamat Hari Guru. Sekian, terima kasih. Guru Bintara Nadi Negara, kami mengucapkan Selamat Hari Guru. So here I'm with Teacher Moon.